Apa bukti bahawa harga emas naik sebanyak 10% setahun? Saya kongsikan di sini harga emas Public Gold 16 tahun lepas pada tahun 2009 untuk gold bar 20 gram. Harganya pada waktu itu adalah RM2,276. Hari ini gold bar 20 gram jenama Public Gold yang dijual semula kepada Public Gold adalah pada harga RM11,087. Selepas tolakan 8% spread value, RM11,087 tolak RM2,276 bersamaan dengan RM8,811. Itu adalah keuntungan bersih simpanan emas 20 gram selama 16 tahun. Formula kiraan keuntungan setahun adalah RM8,811 keuntungan bersih bahagi RM2,276 harga beli darab 100 sama dengan 387.13%. Itu adalah keuntungan selama 16 tahun. Dan bila dibahagi dengan 16 tahun, sama dengan 24.2% keuntungan bersih setahun secara purata. Berbeza dengan simpanan anda di ASB. Dividen secara purata untuk 16 tahun adalah 65% setahun. Bermakna jika simpanan ASB anda hanya sebanyak RM2,276, selepas 16 tahun, nilai simpanan anda sekarang adalah sekitar RM6,300. Jadi, di sini anda boleh lihat, simpanan untuk jangka panjang lebih menguntungkan jika dibekukan dalam bentuk emas. Bukan sahaja dengan kenaikan harga, tetapi simpanan dalam bentuk wang fiat, walaupun nombornya kekal, tetapi telah hilang kuasa beli akibat inflasi. Urusan jual beli emas bersama Public Gold adalah mudah dan telus. Bagi yang berminat untuk menukarkan simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh klik di bawah saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.